wasiat Imam Al-Ghazali. Dia kata, wahai anakku, kamu ni dah banyak kitab belajar, dah banyak tahun mengaji dengan aku, tapi kalau kamu tak beramal, tak ada manfaat apa pun. Yang kamu mengaji lama, khatam kitab banyak, tak beramal tak ada apa pun. Kerana ilmu itulah amal. Kita tengok nilai seseorang sebenar di sisi Allah bukan kerana banyak ilmunya, tapi kerana banyak amal dengan ilmunya. Tengok keberkatan seorang tadi bukanlah kerana ilmunya banyak, tapi kerana amalnya menepati ilmunya dan ilmunya diamalkan. Maka kita pun nampak keberkatan hidup orang-orang macam ni. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita sebenarnya bukan kurang mengaji, banyak dah mengaji, tapi kurang beramal. Kurang beramal tadilah menjadikan kita masih lagi kosong dalam ilmu yang kita dah ada. Padahal dengan ilmu ada tak patut kosong dah. Tapi kenapa rasa kosong juga ni? Kena amal. Habis tak saya pun dah beramal, kosong juga. Ikhlas. Itu tadi kita sebut 3 rukun kepada kebahagiaan orang beriman: ilmu, amal dan ikhlas. Dan ketiga-tiganya perintah Allah, dan ketiga-tiganya perintah Nabi SAW, dan ketiga-tiganya ada amaran Allah dan Rasulnya. Yang tak beramal, Nabi kata, nanti hari kiamat kelak, seorang akan berdiri di hadapan Allah dan dia akan ditanya 4 soalan. 4 soalan. Soalan pertama yang akan ditanya ialah tentang umurnya, dia buat apa. Yang kedua akan ditanya tentang ilmunya, dia beramal atau tidak. Wa an ilmihi fima amin. Allah akan tanya, mu ada ilmu kan? Beramal tak? Yang ketiga akan ditanya tentang hartanya. Mana ambil, mana belanja. Mana ambil dia satu hal, belanja pula kat mana? Tuhan tanya. Dan yang keempat ditanya tentang tubuh badan kita. Wa an jismihi fima ablah. Ni tubuh badanmu yang sihat ni buat apa? Yang gagah-gagah ni buat apa? Dalam riwayat lain ditanya wa an syababi, waktu muda. Muda dengan tubuh badan tu sama dari sudut. Orang muda gagah tubuh badan. Orang tubuh badan sihat ditanya buat apa? Waktu kamu sihat buat apa? Maka ini 4 soalan yang akan ditanya pada hari kiamat kelak. Antara 4 soalan tadi, ilmu kita beramal atau tidak. Wa an ilmihi fima amil. Ditanya tentang ilmunya, apakah dia beramal ataupun tidak. Oleh sebab itu, kalau kita tak beramal dengan ilmu, maknanya kita tertidur, kita lalai. Kita cek balik ilmu apa yang kita dah tahu, gandakan amalnya. Bukan sekadar beramal, kita nak gandakan amal.